Tadadun tun tadadun tun tadadun tun tadadun. Tadadun tun tadadun tun tadadun tun tadadun. Kalau korang peminat One Piece, korang kena ambil kapal Thousand Sunny ni guys. Memang cantik gila. Korang tengok, dia punya ombak macam betul loh. Ini kalau kita letak dekat PC, computer desk gaming depan kita kan, memang cantik lah. Tapi janganlah bagi anak untuk jatuhkan barang ini kan. Tapi ini aku rasanya dia bukan glass tau. Dia cuma macam akrilik. So dalam dia punya liquid dia macam air ombak lah. Korang boleh goncang, bagi dia bubble keluar tengok. Goncang macam ni. Tengok dia punya bubble. Ini macam dulu kita budak-budak punya masa pun ada mainan macam ni. Tetapi sekarang ini mereka buatkan kapal Thousand Sunny dekat dalam. Kapal ini dia total ada 5 jenis pilihan. Ada satu lagi kapal yang berwarna hitam pun ada. Ataupun korang nak Titanic pun ada. Dan aku cadangkan korang check out dekat beg kuning punya masa. Dia ada jual satu luminous base. Iaitu dia akan adakan lampu dekat bawah bagi dia nampak lebih terang. So harganya bukan 100 lebih. Harga untuk kapal ini cuma tak lebih daripada RM20 saja. Sesuai bagi korang nak buat display secara vertical pun boleh macam ni, ataupun horizontal pun boleh dekat meja komputer, meja makan, dekorasi ataupun dalam kereta lah. Dia pun tak panjang sangat. Okay, ni Syok boleh tengok berapa jam tau sebab dia punya ombak macam ni. Dapatkan dekat beg kuning sekarang.